kami dekat Port Dickson. Okey, anak dara berdua yang comel hotel ni. BFF. Jalan-jalan. 16 Mac yang lalu, saya dengan Mira bersama Anis, kami pergi vacation dekat Port Dickson. Diaturkan oleh Mak Mira dan Ayah Mira. Asalnya yang nak pergi 8 orang, Anis dengan roommate dia. Tapi sayangnya mereka tak dapat pergi. Jadi saya, Anis dengan Mira, kami pergi bertiga. Inilah vlog kami. Jom. Pak sopak. Pak sopak. Sopak. Apa lah? Apa? Kunci. Lagi kunci. Ayah Mira adalah pekerja TNB atau nama lama dia LLN. Inilah Resort Sri Cahaya di Port Dickson. Waalaikumsalam. Wow, besar. Ada sini. Mama sana. Oh, ini dengan Mira satu bilik. Yay! Wah, cantik tempat dia. Gempak ah.